Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 14 November 2025, saya sekarang berada di negeri Perlis, Inderakayangan dalam program Misi Ziarah Asnaf ke seluruh Malaysia. Jom kongsi rezeki bersama Asnaf. Ini adalah lori Pertubuhan Kebajikan Baitul Hasan Kuala Lumpur yang membawa sebanyak 200 pek makanan asas untuk diserahkan kepada golongan asnaf yang terdiri daripada pengawal keselamatan sekolah, pekerja pembersihan dan juga tukang kebun. Terima kasih kami yang tidak terhingga kepada semua pihak yang membantu. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baitul Hasan. Terima kasih Baitul Hasan. Terima kasih Baitul Hasan.